11 individu termasuk 10 pegawai serta seorang pesara agensi penguasa berusia antara 30 hingga 50-an ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada Rabu. Kesemua suspek disyaki terbabit dalam kegiatan rasuah bagi mempercepatkan proses permohonan program pemutihan pendatang asing menerusi program rekalibrasi tenaga kerja RTK. Menurut sumber, mereka terdiri daripada 7 lelaki dan 4 wanita ditahan di beberapa lokasi sekitar Lembah Kelang menerusi Ops Blanch yang dijalankan bahagian persikan SPRM. Tambah sumber, kesemua suspek dipercayai menerima rasuah sebagai balasan untuk mempercepatkan kelulusan permohonan pendatang asing bagi mendapatkan status pekerja asing sah di bawah program RTK. Jelasnya operasi itu merupakan tindakan susulan kepada siasatan SPRM terhadap sindiket counter setting menerusi Ops Rentas dan Ops Daigo yang dilaksanakan sebelum ini. Susulan tangkapan itu, SPRM turut menyita wang tunai berjumlah lebih RM116,000, 14 unit peranti telekomunikasi, barang kemas dan kepingan emas, 3 kereta serta 2 motosikal. Sementara itu, Pengarah Kanan Bahagian Persikan SPRM, Datuk Saiful Izrael Arifin ketika diwengi mengesahkan penahanan tersebut dan berkata kes disiasat mengikut Seksyen 17 Akta SPRM 2009. Beliau berkata kesemua suspek akan dibawa ke Mahkamah Magistrate Putrajaya hari ini bagi permohonan reman.